Kata musannif, dan wajib atas tiap-tiap yang mengikut imam, yakni makmum, bahawa ia berniat berjamaah dengan imam. Wajib hukum dia. Atau niat mengikut imam selama belum rukuk ia, melainkan pada sembahyang Jumaat. Jadi kita makmum ni, kita kena niat makmuman. Benar, wajib. Kalau tidak, tak boleh ikut imam. Kalau kita tak niat makmuman, maka tak boleh niat imam, tak boleh ikut imam. Dan kalau sekiranya kita tak niat makmuman, kita ikut juga tu imam, dan berlaku penantian yang panjang, batal sembahyang kita. Contoh, kita kata kita dengar tu imam baca Fatihah, ataupun kita dengar tu imam baca surah yang panjang, kita pun dengar je, padahal kita tak niat makmum. Maka bila kita tak niat makmum, batal sembahyang kita. Melainkan muafakat, tak apa, imam qiyam, kita qiyam, imam rukuk, kita rukuk, imam iktidal, kita iktidal, kita ikut dia tu secara kebetulan sahaja. Bukanlah kerana kita ikut dia. Kalau kita ikut dia tanpa niat makmuman, mengikut imam, maka batal sembahyang. Jadi boleh niat makmuman tu di mana-mana saja. Yang afdalnya di menyertai takbiratul ihram tu. Waktu kita takbir Allahu Akbar tu, menyertai itulah qasak, ta'arud, ta'ayun, dan juga kita niat mengikut imam, yakni makmuman. Itu yang afdal ni. Melainkan pada sembahyang Jumaat, maka iaitu wajib atas tiap-tiap seorang berniat berjamaah di dalam takbiratul ihram. Kalau sembahyang lain, boleh niat mana-mana. Menyertai takbiratul ihram ke, ataupun di mana-mana sebelum daripada imam rukuk. Tapi kalau sembahyang Jumaat, kena, mana wajib niat di dalam takbiratul ihram. Sebab apa? Kerana sembahyang Jumaat ni dia syarat dia berjamaah. Sembahyang Jumaat ni dia tak boleh nak sembahyang seorang-seorang.